orang soleh itu takkanlah nak mengacau orang yang hidup. Itu tak soleh namanya. Orang yang beriman, orang yang soleh akan berada di dalam nikmat Allah SWT, seolah-olah dia sudah masuk syurga. Dia sudah berada di dalam satu taman daripada taman-taman syurga. Tapi orang yang kafir kepada Allah ataupun orang Islam yang ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ni akan diazab, akan diseksa. Itu sahaja kepercayaan kita. Jadi roh dia tak akan keluar daripada kubur tu. Roh dia tak boleh keluar dah. Dia berada di alam yang lain. Dia bukan berada di tempat fizikal yang kita namakan sebagai kubur. Mungkin jasad dia ada kelebihan yang Allah SWT beri, seperti Nabi, para Anbiya alaihimussalatu wassalam. Nabi-Nabi ni jenazah ataupun jasad mereka tidak dimakan oleh bumi. Mungkin ada jasad-jasad yang Allah berikan karamah ataupun Allah berikan kelebihan supaya dia tidak reput. Tapi selain daripada itu, roh tu tidak berada di situ. Roh berada di alam yang lain. Jadi sepatutnya kita sebagai orang Islam, kita tak sepatutnya rasa takut bila melintasi kubur. Kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di dalam rumah Nabi. Tak perlulah Aisyah merasa takut. Kenapa nak rasa takut? Kalau katakan orang itu orang yang soleh, tentulah orang soleh itu takkanlah nak mengacau orang yang hidup. Itu tak soleh namanya. Ataupun kalau orang tu dia seorang yang jahat, penjenayah, mati, pembunuh, mati kena hukum kan. Takkanlah dia boleh dibenarkan oleh malaikat yang mengadab dia untuk keluar mengganggu manusia yang lalu di situ.